Assalamualaikum Okay, on. warahmatullahi Jadi, wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. Salam sejahtera. Malam ni kita berbesar hati kerana kita dapat menjemput calon N47 Kempas, calon parti bersama, iaitu Salamah Hafifi ataupun lebih mesra dikenali sebagai Fifi. Selamat datang Fifi. So, sebelum kita pergi lebih jauh, kita berkenalan sikit lah dengan Fifi. Fifi yang berusia 33 tahun adalah seorang pengarah di syarikat startup biotech Protenga ke Protenga? Protenga Sedia Berhad yang mana dia sebuah syarikat biotech daripada Singapura yang menghasilkan protein daripada serangga sebagai makanan haiwan dan banja. Mungkin lepas ni kita boleh dengar sikit lah ulasan pasal syarikat Protenga ni daripada Fifi. Jadi Fifi ni dia pernah menjadi penulis beberapa buku. Salah satunya ialah Nobody's Observation pada tahun 2017. Lepas tu beliau banyak melibatkan diri dalam biotech makanan lah, especially. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan sesi kita pada malam ni. Fifi, boleh kenalkan diri, daripada mana asal, sedikit lah tentang Fifi. Silakan. Okey, nama saya Salamah Hafifi, boleh panggil saya Fifi. Saya adalah calon untuk Don Kempas N47, calon nombor 3. So can you guys hear me okay? Okay, boleh, clear. Boleh Okay. So saya sebelum ni saya bekerja di sebuah syarikat bioteknologi namanya Black Soldier Fly. Okay, so I used to work in a Black Soldier Fly company. It's called Protenga. Its HQ is in Singapore, but it's German owned actually. So what we do is we build technology for the Black Soldier Fly farming to valorize waste, which means to increase the value of waste of palm oil decanter cake to valuable insect protein. So this decanter cake is worth probably 10 ringgit, and usually right now what the mills do is that they dump it or they use it as cheap animal feed, and 10 ringgit we can convert it to 4,000 ringgit punya insect protein. And my company, we build systems for Black Soldier Fly farming. So other than that, sebelum ni saya pun bekerja di sebuah NGO, dan saya pun pernah jadi stringer untuk The Iskandarian, which is a community punya newspaper dekat the Iskandar region lah of Johor. Dan di situ juga bawah The Iskandarian ni, mereka ada satu award ni, nama Iskandar Malaysia Social Heroes Award, where they will award people, individuals and groups where they recognize for their humanitarian work. Then my job was to write about them. So there was about 100 over winners, and my job was to meet all of them and document about what they do. So that was in 2019. Itulah my pengalaman bekerja. Before that, saya bekerja sendiri, saya buat website, saya penulis buku. My book is titled A Nobody's Observations, produced by Legacy Oak Heart in 2017. So there's a bunch of things that I have done before lah. Saya pernah duduk dekat Indonesia selama 3 bulan. Selalu juga pergi Indonesia, duduk ke atas gunung, duduk dengan orang-orang yang saya baru kenal. Masa kecil-kecil dulu, sebenarnya saya pernah duduk dekat Bukit Kempas. Lepas tu ikut family kan, pindah sana sini. Dan in the end, saya sebenarnya kahwin dengan orang Kempas Denai. Sekarang saya memang duduk Denai lah. And itulah a bit about me. Okay. Kita nak tahu kenapa, apa yang membuatkan Fifi berminat untuk
menyertai politik, especially dengan parti bersama, dan apakah target utama Fifi untuk Don Kempas? Maksud saya tu macam, yelah kita dah seminggu berkempen kan, jadi apa permasalahan utama dekat kawasan Kempas yang Fifi rasa Fifi nak ketengahkan dalam pilihan raya kali ini, dan mungkin akan menjadi satu manifesto yang utama bagi Fifi? So to answer the first question, I've always said that politics is the platform where decisions are made. For example, bila kita tengok akta, bila kita tengok decisions macam no smoking atau apa-apa decision lah, itu semua, all those decisions are made on policy level and made by the ministers, and these ministers are appointed by politics. So I selalu nampak politics tu adalah platform untuk membuat keputusan. Tapi selama ni keputusan nak masuk politics tu macam jauh, sebab you have to start from the bottom, you have to meet, you have to join the group and all that. Saya ni tak suka sangat dengan hierarchy. Saya lebih prefer working where everybody work together, dan saya tak suka sangat big groups lah. Jadi bila opportunity dari bersama tu datang, saya apply dan saya dapat jadi calon. So dekat Kempas ni, in Kempas, there is it's an interesting place. I love Kempas sebab kita dekat tengah-tengah everything kan. Kita nak pergi mana-mana semua dalam masa 20 ke 30 minit. Saya nak ke Tropical dekat, saya nak ke Senai dekat, saya nak ke bandar pun dekat. Kita macam kat tengah-tengah gitu. Tapi one problem that I see is that, and then we have 47%, nearly half of our population is actually below 40 years old. Tetapi what I see is that we are also not building our community or our Kempas for an aging population. Kita ni young, we are a young population. But 30 years ago when Kempas was built, it was also young. Tapi dia tak fikirkan masa depan yang menua lah. For example, when we talk about that, we have to think about accessibility. Macam mana orang bila dah tua dia nak jalan macam mana, tangga kalau dekat flat tu kena tambahkan apa untuk jadi dia bila dia jalan tak slippery. And then public transport, how do people go around, walkability, senang ke tak orang nak jalan ke sana sini. So all that I feel when Kempas was designed 30 years ago, it was designed for young people and not for old, for the older, for the future. So kita ni macam ada, we are young but we are also aging and the infrastructure is not moving with us. So itu yang saya nampak untuk Kempas lah. Adalah untuk kita help to build Kempas for me in the future. Okay, baik. Okay, kita tahu bersama bertanding 15 kerusi dan orang kata memang kita takkan bentuk kerajaan lah kan. Jadi macam mana Fifi punya pendekatan untuk meyakinkan orang Kempas bahawa mereka perlu memilih Fifi walaupun diorang tahu yang Fifi tidak akan duduk dalam kerusi kerajaan. Jadi macam mana Fifi nak convince orang Kempas untuk pilih Fifi sebagai wakil rakyat diorang, dan macam mana macam Fifi punya target untuk menyuarakan suara Kempas di DUN, macam mana untuk pastikan suara Kempas ni diangkat dalam Dewan Undangan Negeri Johor. So I think, thanks for the question. I don't think I need to be government in order to be a wakil rakyat. Kan? Whether saya opposition atau saya government, saya tetap kena jadi wakil rakyat. Then what we are aiming for is not to be a government, we are aiming to be an effective opposition.
So when there is something that the government does, kita boleh membantah, kita boleh menyuara. Dan I think that's a strong opposition is exactly what we need. Kalau sekarang kita dah terlalu selesa lah, apa-apa terjadi kita just macam what can I do kan. So my role is to help to bring the voice for the people. So we want to make sure that the government actually does the work that is agreed and approved by the people, not just somebody decides and we just say that's a good idea. Ya, sebab kadang-kadang rakyat ni akan ditakut-takutkan, especially dengan parti-parti politik yang sedia ada yang besar ni kan. Dan kita pun nampak pattern politik dekat Malaysia ni jenis macam kau duduk jadi pembangkang, kau takkan dapat peruntukan daripada aku. Macam tu. Selalunya lah dia akan bergerak macam tu lah. So macam mana kalau Fifi dipilih untuk menjadi wakil rakyat dan untuk mengatasi masalah macam ni? Sebab of course dia akan jadi satu perdebatan lah bila kata tak ada peruntukan untuk pembangkang dan susah juga kita untuk Fifi untuk bergerak, untuk bekerja, untuk bantu kawasan apa semua kan. Jadi bagi saya dia agak satu cabaran besar lah. So kalau itu terjadi, then we have to make noise lah. Yeah. And we have to make noise, make it known that this is happening. And then kalau itu terjadi, then I think it's not a good reflection on the current government. Sebab takkanlah you tak support the people just because they are from another party. The people are the people, no matter what. So I think before the government wants to do that, they have to think twice also. Okay, betul. Does that answer your question? Ya. Sangat menjawab. So nampaknya memang kita kena bergerak progresif dan kita kena langgar jugalah dekat Dewan Undangan Negeri kalau macam tu kan. Okay, bagus. Resources lah. Kita kena own resources kita. Kalau tak boleh bergantung pada government, dan kita kena tengoklah apa yang kita kena buat. Mungkin community akan come collectively to do something ke. Mungkin in the end kita tunjukkan actually this government memang tak efektif, and after 5 years we have a new government ke. Okay, faham. Jadi saya muka soalan untuk panel-panel yang dah ada di atas ni. Saya jemput Kak Ita dulu untuk mulakan apa-apa soalan. Baik, Assalamualaikum Puan Fifi. Waalaikumsalam. Okey, kita ke hadapan lah Kita pun tahu Johor kerajaan negeri Johor yang sebelum ni, walaupun pembangkang, diorang akan tetap bagi peruntukan. Maknanya benda tu membantulah dalam urusan Puan Fifi untuk Puan Fifi kan. Okey, so dalam Puan Fifi punya plan lah, mestilah kalau kita rasa macam aku nak jadi calon, so kita mesti kena ada angan-angan kan. So masa Puan Fifi memilih untuk nak cuba nasib menjadi calon, apa yang sebenarnya dalam fikiran Puan Fifi yang Puan Fifi fikir kat Kempas ni benda ni yang Puan Fifi rasa macam ni Puan Fifi punya target? Apa yang Puan Fifi punya target sekiranya seandainya Puan Fifi dipilih pemenang untuk Don Puan Fifi? Okay. So kalau saya pergi ke mana-mana, banyak-banyak tempat ni semua kan, semua masalah lain-lain. Jadi apa yang saya nampak yang macam the first thing yang saya patut buat adalah macam tapi okay wait I go back a few steps before that. Tapi masalah yang semua orang ada ni adalah, one of the masalah adalah orang cakap diorang buat aduan tapi tak ada tindak balas atau tak ada follow up. Itu yang saya banyak kali dengar waktu berkempen. Ada masalah longkang lah, ada masalah kumbahan, ada masalah bocor, ada masalah part pecah. Diorang semua dah buat aduan tapi tak ada follow up, dan diorang dah follow up tapi tak ada tindak balas. So first step yang saya nampak ni adalah, nanti I expect kalau jadi seorang adun mesti banyak lagi pertolongan request for these kinds of cases will be open to me.
So one of the first things that I want to build is a system to collect all these requests. Jadi bila saya terima aduan tu, saya boleh follow up effectively. Dia bukan atas piece of paper, dia bukan mulut to mulut, but it's all systemized dalam data lah. Jadi kita boleh track and kita boleh hold back the authorities accountable. Macam for example, you dah apply ni, 1 year later masih tak ada feedback. So I want to build a system where we can see, macam hey, PBT or somebody, kenapa ni tak ada respon? Bila kita buat it, when we do it in a digitalized system, we would be able to see. And that would be the first thing that I build for Kompas, insyaAllah. Silakan dia. Hai Fifi, sihat ke? Everything good? Baik. I'm good. I started my day at 5 a.m. today. At 5 or 4 a.m. today, and I'm still here. Rasa-rasanya everyday is going to be like that lah. Especially kalau menang jadi adult ni, I think it will continue kan. Soalan saya agak mudah. Cuma saya nak tanya macam mana suasana di ground di Kompas sekarang. Macam mana penerimaan terhadap Fifi sebagai calon and also bersama as a party yang bertanding lah. So itu saja. So saya juga difahamkan ada tim daripada Shah Alam yang turun membantu kan? Bagus. Itu kawan-kawan kita. Thank you so much. Alright. I think yes, kita tanya tentang progress of the campaign kan. The first week I felt like it was a bit slow sebab kita ni run on volunteers. So kita punya banners not fully up everywhere. So bila saya pergi jumpa orang belum kenal sangat. Macam tak kenal lah. Macam just like okay. Now as we in the second week, orang dah is traction, orang dah kenal. Kami kan keluarkan schedule setiap hari kan. Rupanya ada orang tunggu. Bila saya jalan-jalan nanti ada orang hon-hon, wave, ada orang cakap dia memang tunggu saya, pukul berapa saya nak datang, that kind of thing. So it's been interesting. And tentang feedback, I would say that it's largely positive. For example, kalau 100 orang saya jumpa, maybe 95, 96 people are okay. So that's positive for me lah. Yang the other 4 tu kita tak payah hiraukan lah, there will be people like that. Tapi mostly the feedback from the community is very encouraging and very inspiring. Ya, betul. Sebab kalau nak ikutkan pun sebab parti kita ni boleh kata baru lagi kan, belum sampai 2 bulan pun lagi. Jadi kita nak mula dari bawah dengan tiba-tiba suddenly kita masuk PRN Johor. So of course dia akan jadi satu cabaran lah untuk kita gerakkan tim berkempen semua ni kan. Tapi dah saya nampak Fifi sendiri pun bila dah pergi ke Trak Jelajah Kancil dalam 2-3 sesi ni, kita nampak improvement jugalah. Saya boleh bagi kredit pada Fifi lah. Dah mula nampak improvement. The speech depan kamera sangat gugup actually. Rasa pelik. Tapi yalah, kita nampak lah, kita nampak benda tu, dia punya macam mana Fifi build up your characters as calon parti kan. So untuk seterusnya saya serahkan pada Tok Ayah. Silakan Tok Ayah. Okey, terima kasih host. Assalamualaikum, selamat malam host dari panel, terutama Fifi ya. Saya ada satu soalan je lah nak tanya tentang peluang kerjaya kaum wanita lah di kawasan Kompas lah. Bagaimana Fifi melihat peluang kerjaya kaum wanita di kawasan Kompas? Adakah mereka terpaksa mencari peluang pekerjaan luar daripada kawasan Johor Bahru ataupun terpaksa juga berhijrah ke Singapura atau macam mana Fifi? Boleh jelaskan sikit? Are you asking for women specifically? Tanya tentang perempuan saja ke? Ya, wanita sajalah. Kaum wanita. Kaum wanita kebanyakan yang saya nampak sekarang lah di Kompas ni banyak kilang. Tapi kilang apa saya belum dapat masuk that area.
So saya belum dapat tengok the data lah whether it's suitable for women to work in a company or not. And then your question about people going to Singapore, I think it's more tempting to go to work in Singapore lah, sebab kalau you kerja sebagai seorang cleaner, gaji $1,000 dekat sini you boleh bawa balik $6,000. Oh, maknanya di Kempas pun ada peluang-peluang pekerjaan lah untuk kaum wanita. Itu kan. Di sini kebanyakan yang saya nampak kilang, dan kilang tu adalah Kilang lah. foreign workers. Okey, terima kasih. Itu je. Terima kasih. Dan mungkin of course we will want to look at avenues on how to build macam mana nak buat membuka peluang pekerjaan untuk wanita. Dan saya pun perempuan kan, saya pun perempuan yang berkerjaya, so definitely that lah, mungkin build the skill set on how macam mana nak interview, macam mana nak build CV, dan untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih on a higher level, higher technical skill than factory setting. Sebelum terlupa, saya pun nak ucapkan tahniah lah sebab terpilih sebagai calon parti bersama di DUN Kempas tu. Itu je. Terima kasih. Terima kasih, thank you. Host, tak ada soalan host? Baik. Assalamualaikum. Salam. Salam. Saya nak tanya satu soalan kan. Soalan pertama dululah, soalan kedua nantilah. Soalan pertama ni, apa isu yang sangat kritikal di DUN Kempas tu? PPR ke, masalah peparitan ke, masalah kemudahan awam? Nombor 2 apa? Masalah apa? Kemudahan awam ataupun peparitan ataupun PPR. Yang paling kritikal sekali di DUN Kempas. Kritikal, yang isu yang tertangguh sangat lama. Beberapa generasi, beberapa adun, beberapa pihak raya yang tak selesai sampai ke hari ini. Yang sangat kritikal, yang banyak terima aduan. Kalau saya nak cakap itu sangat kritikal, I think tak fair lah, sebab Kempas ni 20 besar. Kempas ni besar, dengan setiap kawasan ada diorang punya own critical points. Dan kalau saya cakap ini satu critical, adakah saya akan ignore the rest? So, kalau you tanya tentang PPR, yes, that's one of the points that we are looking at. Masalah hak milik. Mereka dah menyewa lama-lama tapi tak dapat hak milik kekal, dan bila yang penyewa tu meninggal, anak-anak dia, isteri dia yang duduk di situ tu kena apply balik. So that's why kita tengah memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan hak milik kekal PPR. Tapi lagi satu yang saya nampak sebenarnya, tadi saya mention tentang aging problem kan, flat-flat di sini tak ada lift. Jadi bila tak ada lift, saya kan pergi ketuk each pintu untuk bertanyakan khabar tentang penduduk ni. Saya jumpa nenek-nenek yang ada half badan, ada stroke, nenek yang kakinya sakit semua. So saya tanya macam mana turun? Kata kena turun backwards ke, kena turun, atau dia orang tak keluar rumah. Mereka tak keluar rumah. Mungkin impossible untuk bina lift. Tapi saya tengah fikirlah macam mana untuk membuat mereka bila nak keluar rumah tu seleksa sedikit. Hari tu saya jalan ke flat Cempaka, time hujan. Saya memang sengaja jalan time hujan sebab saya nak tengok keadaan tu waktu hujan. Apa yang saya nampak adalah tangga tu tak tertutup, jadi tempias masuk sangat licin. Tak safe lah, untuk saya pun tak selamat. Mungkin apa yang kita boleh buat penambahbaikan adalah tambah cover jadi air tak tempias masuk, dan kita letak railing yang lebih kukuh atau floor dia buat yang anti-slippery. Sebab kita kena fikir, nenek-nenek ni yang duduk di flat tu, diorang beli flat tu time mereka muda. Tapi sekarang dah tua, masih di flat tu, dan infrastruktur tu tak menolong mereka. Itulah yang saya nampak yang kita perlu buat
tu dua tu lah yang saya nampak. PPR masalah dia lain, kalau kat flat masalah dia lain, kalau dekat rumah taman pun ada masalah kembahan lain. So it's not fair for me to say this is the most critical thing in Kumpas right now, because it's not fair for the rest of the localities, the rest of the communities in Kumpas. Does that answer your question? Ian ada soalan tambahan Ian tadi Ada, boleh. Fifi nak tanya sikit memandangkan Fifi pun dah kiranya ada exercise banyak dekat PPR, flat, naik turun tak ada lift kan. Sebab Fifi ni banyak jumpa orang in the last seminggu lebih ni. Saya nak tanya pasal tadi kita tanya pasal penerimaan. So yang saya cuba nak faham sekarang ni, how is the data looking, as in sokongan tu datang daripada golongan katanya Melayu, Cina, India, peratusan tu macam mana supaya kita boleh maybe nak bagi listener ke viewer kita ataupun orang dekat Kumpas supaya dia faham what is Bersama punya actual chance of winning, supaya dia orang tahu bukan sekadar kita ni masuk nak main-main dah. Kita memang masuk tak main-main kan. Kita memang do everything on the same level as other parties yang dah memang besar lah. That's my point of view. Tapi at the same time, saya ni bukan latar belakang politician. Saya tak pergi door to door, saya cakap, saya tak pernah cakap undi saya. I'm there, I want to listen to their problem, and from there, I can gauge whether they accept me or not. So far, based on that, saya nampak mereka sangat terbuka hati dan mereka share dengan saya masalah mereka. Whether they are willing to put that on a ballot box and on a piece of paper to cross my name, tu saya tak pastilah. Yang saya nampak bila saya bercakap dengan mereka, mereka terima saya. Does that answer your question? Saya tak adalah cakap okay 50% ke 10% ke, sebab saya memang tak tengok part tu. Macam mana pula sokongan dari segi pecahan kaum? How do you see it? Yes, kalau pecahan kaum, actually saya rasa the Chinese and the Indians are all very open untuk menerima. Kalau Melayu adalah nampak, sometimes nampak dia reject, but then mostly sebab kita nampak semua tu macam makcik, pakcik, atuk kan, orang all still very respectful. So actually everybody is okay, Alhamdulillah. Tadi saya mention kan about 95% everybody is okay. Okay, ni ada kawan kita Tok Hang baru naik ni. Saya persilakan Tok Hang untuk tanya soalan. Okey. Assalamualaikum Puan Fifi. Waalaikumsalam Tok Hang. Okey, baik. Sebelum saya masuk ke soalan, saya ada dua ucapan lah. First, tahniah kepada Puan Fifi kerana dia telah represent bersama sebagai calon di DUN Kumpas ya. Kedua, walau apa pun berlaku pada 11 hari bulan ini, kekal tenang dan teruskan berjuang dalam bersama, okey? Okey, soalan saya. Kita tahu politik Malaysia sekarang ni bergantung kepada pengundi atas pagar. Ini pada pandangan saya lah. Okay, apa mesej, keputusan pengundi atas pagar dalam mana-mana PRU ni akan menentukan kawasan-kawasan urban dan lain-lain lah. So, apa mesej kepada pengundi atas pagar ni yang diorang punya undi ni boleh dikatakan last minute pun boleh ubah. Betul tak? Last minute pun boleh ubah ikut perception, kefahaman terhadap calon dan lain-lain. So, kalau boleh Fifi share apa pandangan dan mesej kepada pengundi supaya mereka boleh vote calon N47 Kumpas iaitu Salamah Hafifi. Okay, baik. Thank you for the question. Saya rasa kalau saya tak jadi calon, saya pun adalah pengundi atas pagar lah. Sebab siapa saya nak vote?
Tapi at the same time, we have been voting the same team for the past 5 years. We keep voting them, but we see no change. So this is the time that you give somebody else a try. Somebody else who really wants to do it, not because of kepentingan, not because of jawatan, but because they want to help the people. So if you think that your vote doesn't matter, it actually does. Itulah, that's my message. Okay. Kita dah kita dah banyak bercerita pasal Dun Kempas itself kan. Jadi saya nak tanya pendapat Fifi tentang parti-parti politik yang kita panggil sebagai parti dinosaur, parti besar ni kan. Ada terpelik dengan menggunakan aset kerajaan, ada yang baru ni pun tular video berceramah dekat dekat program TVET macam tu. Jadi apa pendirian bersama dalam melawan tradisi politik yang saya rasa dah macam sama je. Kerajaan yang ada sekarang pun yang kononnya melawan apa yang dibuat oleh kerajaan yang dulu-dulu pun, sekarang ni diorang pun buat juga benda sama. Jadi macam soalan Tok Han jugalah pasal mesej. Apa mesej Fifi daripada wakil bersama kepada parti-parti yang masih lagi buat benda yang sama? Sebab yelah, diorang pun pernah berada dalam keadaan macam kita, macam orang tak expect langsung one day kita akan jadi kerajaan. Tapi bila diorang dah jadi kerajaan, diorang buat benda yang sama. Jadi apa pendapat Fifi dan apa mesej Fifi pada diorang, pada parti-parti politik besar ni? Ni kira agak serangan apa jugalah kat dia secara diorang secara tak langsung kan. Okay. My aim is just to be able to help people. Jadi saya tak nak serang satu-satu lah. Cuma apa yang saya nampak, saya rasa where do you get all the funds to print all the banners, to build to have all the bendera up there? Tu yang saya mempersoalkan lah. Tapi kalau you minta saya kasih send a message to them, I don't have a message for them. Okay, baik. Saya serahkan kepada isu semasa untuk bertanyakan soalan, silakan. Host, boleh tak host tanya satu soalan lagi? Okay, baik. Okay, baik. Saya tengok muka calon, muka sangat letih masa walkabout tadi. Oh, baik. Okay, baik. Saya tengok tadi yang host calon bakal adun kita ni, walkabout tadi muka agak macam letih apa semua. Jadi saya nak tanya lah kan. Kat situ Perikatan Nasional tak bertanding. Betul? Apabila Perikatan Nasional tak bertanding, undi di sana 3-4 penjuru kan, bukan Perikatan Nasional tak bertanding. Yang setahu saya 3 penjuru. Jadi undi Perikatan Nasional 8,000. Undi yang lain-lain lah, perjuangan bebas campur-campur hampir 3,000. Jadi berapa potensi yang boleh diagak sebab Fifi boleh dapat daripada undi yang calon-calon yang tak bertanding ni untuk bersama? Anggaran bagaimana jumpa gitu. Anggaran, sebab tu angka-angka tu penting.
I think I shared just now, saya memang tak lihat part tu. Saya hanya lihat macam mana saya nak boleh tolong orang saja. Kita adalah data, sekarang you tengok kat belakang ni, kita ada tengok kat mana where we should go. But I'm not focused on those numbers for now. Okay, Ari. Saya buka pada sesiapa yang nak bertanya. Boleh buka mic. Okey. Saya nak tanya satu soalan lagi. Fifi, macam mana setakat hari ni lah, setakat berkempen hari ni, macam manakah penerimaan pengundi-pengundi di Kepas terhadap Fifi sendiri dan parti bersama? Positif diorang semua, mereka para pengundi ni I think okay, diorang sangat menerima parti baru, dan sebab diorang mereka dah nampak bendera kuning kami. Jadi bila saya dekati mereka cakap okay, tahu Rafizi, tahu bersama, tahu nampak muka awak. So maksudnya peluang kita untuk memberi sedikit kelebihan pada kita untuk sekurang-kurangnya tidak hilang deposit tu adalah dia kena ada confidence sikit lah kat situ kan. InsyaAllah. Yalah, tadi saya mentionkan saya bukan politician kan, jadi saya memang tak reti lah nak berhype sangat. Just be grounded and just say okay, alhamdulillah, we try our best. Okay, faham. Terima kasih. Okay. Saudara Jarizal, ada soalan ke nak tanya? Sebab baru naik kan? Kalau ada, boleh saya jemput lah. Sebelum tu nak tanya, Fifi boleh sampai pukul apa Sebab yelah, mungkin Fifi pun nak rehat ke apa semua kan. Jadi kita boleh adjust masa dulu. Sampai 10.30 kan? Sampai 10.30. Okay, boleh. So kita buka soalan terakhir ni untuk saudara Jai Rizal lah. Boleh, silakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, Fifi. Okay, saya ni jarang naik live ni first time naik ni. Terima kasih Ari menjemput. Okay, actually saya tengok secara rambang aje lah kan, you guys turun to the ground and meet all the people lah, benda semua kan. So to you lah, overall sepanjang berapa hari you dah turun, apa yang you nampak masalah sekeliling penduduk ni yang sebenarnya sebagai wakil rakyat sepatutnya tidak perlu dipanjang-panjangkan ataupun tidak perlu dilengah-lengahkan. You see these problems and you said to yourself, benda ni macam mudah aja tapi kenapa tak settle? What are the common problems yang those people hadapi tiap-tiap kali bila ada pilihan raya? Benda ni masih ada. Tiap pilihan raya tu benda ni masih ada? Maksudnya bila you turun, benda ni penduduk mengadu, kata this one sudah lama lah, apalah, kita orang selalu mengadu lah, masih tak ada lah apa semua. Every time election saja, you guys kata okay, we can settle this lah, we can settle that lah, tapi tak settle lagi. Tapi bila you sendiri on the ground, you dengar, you tengok, you macam kata kat diri you lah, benda ni macam simple aja, tapi kenapa tak boleh buat? Macam tu lah. What are the things yang you observe lah? Experience I think first day yang saya experience adalah dekat Pasar Dahlia tu lah. This is legendary pasar, dah lama pasar ni. Dan saya datang je dah tersumbat. Longkang pasar tu basah dan longkangnya tersumbat. Lepas tu all the vendor kat situ, peniaga semua cakap dengan saya, mereka dah complain dan ni dah berlarutan selama 2 bulan. Jadi saya the next day actually everything dah clear. Maksudnya actually sangat senang lah untuk menangani masalah sumbat tu. Just have to appoint the contractor, sedut lemak-lemak yang dah stuck kat dalam longkang tu, bersihkan.
senang saja. Lagi satu saya nampak ada isu tiang sengit. Tiang tu dah jatuh sebab ada kereta, ada lori dah langgar, lepas tu tiang tu sengit. Dan tu dah berlarutan pun selama sebulan. Lepas tu dah okey. Jadi, small things like that actually can be solved easily. You just need someone to shout and demand it to happen, baru dia jadi. So, yelah sampai bila kan kita nak kena pekik baru orang dengar. Exactly. So I guess bersama is addressing that kind of small problems yang very close to the people lah, betul tak? That is my interest sebab saya pun orang biasa, saya duduk sini, saya nampak ni semua masalah kecil-kecil yang memang boleh solve. Cuba kenapa tak nak solve? Because are you looking at bigger problems? Do you want to have more investments? Adakah masalah kecil-kecil macam longkang ni semua remeh dan tak penting? So saya sebagai rakyat, saya sangat frustrated lah tentang benda-benda kecil macam ni. Mantap. Okay, host tak ada isu, tak ada soalan lagi. All the best. Okay, sorry Fifi, ni ada permintaan daripada saudara Ijam Rahim. Ini kira kita ambil soalan yang terakhir lah untuk malam ni, and then kita boleh proceed untuk landing lah. Silakan Ijam. Ya, Assalamualaikum Puan Fifi saya Ijam Rahim Saya nak tanyakan satu soalan saja. Sekiranya Puan Fifi dah apa orang kata dah dicalonkan, kira macam rakyat memilih Puan Fifi sebagai adun Kempas, apakah yang akan Puan Fifi buat dari segi orang kata pendidikan anak muda ke orang tua ke dalam kawasan Adun Kempas untuk orang kata apa menyelesaikan masalah setempat? Itu saja soalan saya. Can you repeat the question? Sekiranya anda dipilih oleh rakyat sebagai wakil Adun Kempas, apakah isu yang Puan Fifi akan membawa kepada rakyat dalam Dun Kempas dari segi pendidikan ke, dari segi orang kata infrastruktur yang untuk yang teruk sebelum ni ke, ataupun warga emas yang tak dapat yang dibela oleh kerajaan negeri ke, manakah yang akan Puan Fifi bawa dalam Dewan Undangan Negeri sekiranya dipilih? Okay. Ada yang boleh dibuat adun, ada yang tak boleh dibuat adun. Ada yang memang masalah federal dan ada yang benda kecil-kecil gitu boleh disuarakan oleh adun. So for example, kalau di sekolah walkway ke sekolah tu saya boleh Hello? Ya, safe walkways, proper lighting untuk sekolah lah. Safe walkways, proper lighting, accessibility, how to get to school. Macam mana budak-budak di students in that area pergi sekolah. Itu semua seorang adun boleh tangani, yang boleh menyuarakan. Tentang education tu adalah pihak federal. Sorry saya dah malam ni, saya agak dah lupa lah dia punya soalan. Okay, tak apa. Saya rasa dah menjawab dah persoalan yang apa tadi tu. Jadi sebagai penutup, saya bagi ruang kepada Fifi untuk promotekan lah, nak undi ke apa ke. Jadi saya persilakan sebagai untuk landing lah, orang kata. Untuk landing dah termasuk pacar, isu pacar sekali. Ya. Kejap host dengan Asam bagi sikit je. Fifi. Sorry, Puan Fifi. Okay, kaitan ni pengundi kepada YB Raf. Kita nak bagi tahu lah YB Raf ni dia seorang yang sangat menyantuni rakyat, and is experience pada kita bila kita orang punya kawasan tak ada air pukul 12 tengah malam, and kita telefon dia punya pusat khidmat, and at almost 2 o'clock in the morning lori air sampai. So
YB rasa YB mampu tak untuk melaksanakan perkara-perkara macam tu at 2 o'clock in the morning, datang bawa lori air untuk kawasan tu, sebab kita call kan, maknanya call tu ada 24 jam lah maknanya untuk rakyat. Yes, insyaAllah. Tu yang beza dia lah. Kalau saya seorang orang biasa, saya call, mereka tak akan layan. Tapi kalau saya seorang adun, akan layan. So insyaAllah, yes, we'll have to find a way on how I can be available for all emergencies like this. InsyaAllah. Betul. Okay. Thank you so much for this opportunity, sebab ni saya punya first time join live. Saya tak pernah buat apa-apa macam ni. Pukul 10.30 pun. Okay. Saya tak pernah buat live macam ni lah. Jadi saya memang tak reti nak promote diri atau hype-hypekan diri. Tapi saya nak share lagi, saya bukan ahli politik. Saya lebih kepada seorang pembina. Saya bina syarikat, saya bina tolong masyarakat. Dan saya di sini bukan sebab ada kabel, tapi sebab saya apply lah. Dan pihak bersama rasa saya ni layak untuk menjadi calon mereka. Jadi saya pun tak mampu saya tak boleh nak turunkan harga minyak ke apa, tapi apa yang saya boleh buat adalah saya boleh janji saya akan cuba dengan yang terbaik. So 11 Julai ni keluarlah mengundi. Kami masih memulakan dalam 2,000 orang pacar. 2,000 kan? 2,000 orang pacar untuk menolong kami waktu PRN nanti di 11 Julai. Okay, if you have experience, please come down and help us out. That will be very appreciated. Very appreciated. Okey, baik. Saya mewakili sahabat-sahabat saya dalam room ni mengucapkan terima kasih kepada Puan Fifi atas kesudian meluangkan masa dengan kami pada malam ni. Dan kalau ada viewers kita yang daripada Dun Kempas, jangan lupa hari Sabtu ni undi calon nombor 3 Salamah Hafifi. Okay. Dan terima kasih lagi sekali. Boleh rest well malam ni. Esok ada lagi another long day. Dan selamat berkempen. Kita ada last minute ni, kita pulun habis-habis, InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, all the best. All the best and good luck. All the best. All the best, Puan All the Fifi. best. Good luck. Anak muda. My first time Go, kami akan support sentiasa. Ya, biasalah tu. Slow, Fifi. No problem. Good luck, teruskan. Sebab ujung-ujung ni memang akan lagi banyak serangan-serangan politik-politik yang memang akan dahsyat. Ramadan ke Tunku Zafrul akan turun lagi. Sebab mereka jaga di kawasan tersebut. Daripada side PH. Daripada side BN, mereka akan conquer yang mereka punya. Tak apalah, kita tahu benda tu. Dan Fifi pun tahu benda tu. Jadi saya ucap selamat maju jaya. Terus berusaha. Sehingga sebelum pukul 12 hari Jumaat. Okay. Kenapa nak macam Assalamualaikum. Dah, kita kena bagi semangat. Kita kena bagi semangat. Politik. Kenapa politik kena bermain macam tu? Kenapa tak nak clean je, relax je? Memang orang tak boleh. Depa dinosaur. Depa dah dinosaur. Kita dua ni tak boleh buat apa dah. Nasib baik Kita kena ofensif ni sekarang. Nasib baik Puan Fifi kurang berhadapan dengan TikTok live macam ni, sebab serangan-serangan di TikTok agak sangat kejam tau Puan Fifi. Jadi Puan Fifi fokus je dengan kerja Puan Fifi, dengan kempen Puan Fifi. Elak membaca komen-komen naratif yang boleh buat Puan Fifi terasa down gitu. Malam ni kebanyakan kami sangat-sangat sopan. Satu je masalahnya. Kami sebab kira sopan. kita ni relax-relax macam mana pun, kita buat dah relax lah. Tapi yang diorang ni yang macam tak kelabah dengan kita, macam takut. Jadi itu pun satu petanda baik juga tu.
Kan? So just make sure kita beradab lah, kita beradab. Dan kita biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Ya, betul. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada rezeki boleh datang lagi, jangan serik lagi untuk datang ke sini insya-Allah. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Bye. Warahmatullahi. Thank you. Alamak, lecture semasa pun baru nak naik. Tak apa. Tadi kan masa Kak bagi tahu pasal tempat Kak ni Pandan tau. So yang bila Kak cerita pasal tak ada air pukul 12 kat pukul 2 pagi tu kan. Actually tu kisah benar lillahi ta'ala kat bawah komen. Pukul 10 malam pun aduan tak sampai ni kan pukul 12 tengah malam. Betul. Itu menunjukkan bahawasanya Pusat Khidmat Pandan, Parlimen Pandan sangat berfungsi lah. Maknanya mereka ni sentiasa berkhidmat untuk rakyat. Gitu. 24/7 lah kita. Okey. Tapi Kak Ita, kalau tu Baik, Of course sikit lah. nak tambah. kenapa Zafrul sampai kena hantar Zafrul nak pergi tukar atap tu? Itulah pasal. Tapi Zafrul, Bukan Zafrul dia mekanik aircon lah. Tapi kan kita rasakan Baik, Zafrul ni DB. cuma kita rasakan. Okey, baik. Saya kejap, Kak Ita. Tak apa, benda tu tak apa. Sebab esok kita ada lagi satu calon, Dr. Harik. Iaitu Dun Tiram. Dun yang agak sengit di situ. Dun Tiram, Dr. Harik, pukul 10 malam. Esok dia lewat sikit tapi pukul 10 malam. Jadi insya-Allah lah akan diadik. Kalau dah confirm akan diadik, dah dijemput. Dia akan insya-Allah akan ada di live esok. Diusaha oleh kawan-kawan juga. Di situ lah. Esok. Jangan lupa esok lah Dun Tiram. Boleh lah? Don Tiram. Tempat aku kempen hari tu. Jadi nak Okey, faham. ambil Ya baik. Jadi nak ambil daripada side calon Dun hari ni adalah Dun Kempas adik Fifi kita ataupun saudari Fifi kita. Dia memang background bukan orang politik. Sebab dia sampai tanya soalan, kenapa orang politik akan buat macam tu? Dia sampai tak sangka. Rupanya orang politik akan sampai tahap macam tu. Jadi kita tahu, dia bukan politik, dia tak reti politik. Dia tak mau main politik. Dia cuma nak berkhidmat. Dia nampak masalah rakyat ni dah satu tahap yang mengarut dah bagi dia. Benda sesimpel alam ni, masuk contoh peparitan, contoh tiang sengit, contoh benda-benda yang hak milik apa semua ni, tak boleh nak selesai. Dia nampak dekat situ. Sesimpel alam benda sini, yang patutnya ada penyelesaiannya, tapi disebabkan politik, rosak. Habis. Jadi itulah secara peribadinya yang aku tengok, dan dia seorang yang kerja keras lah. Sebab aku lupa nak tanya apa yang dia catat dalam diary dia. Lupa soalan tu. Tapi tak apalah. Sekian. Okay, tambah lain. Okay, aku nak Okey, Fifi. Puan Fifi ni, dia bukan ahli politik. Untuk viewer kat bawah ni kan, yang tak faham macam mana parti bersama ni. Sebab kita buka permohonan calon. So macam mana jumpa Puan Fifi untuk jadi calon ni, dia memohon untuk jadi calon dan dia terpilih berdasarkan profil dia. Siapa yang nak tengok profil Puan Fifi boleh pergi ke bersama.org, boleh tengok kat situ background dia. Memang dia orang hebat, tapi dia bukan orang politik. Jadi yang nak defend serangan-serangan daripada Parti Dinosaur ni biar kita lah, kami lah. Kami lah. So calon-calon buat kerja dia fokus pada khidmat. Sepak terjang politik ni biar bagi kepada kami. Cumanya dia kata biar orang buat kita, jangan kita buat orang. So kita insya-Allah tak buat orang, cuma kita defend lah. So kita nak buang dah politik-politik lama, sebab politik ni bukan tempat untuk cari makan. Puan Fifi tu kalau dia nak cari makan, dia dah ada kerjaya yang bagus dah. Dia tak perlu nak cari makan dekat politik ni. Kalau dia tak jadi calon pun dia ada kerja dia. So dia pilih untuk mohon jadi calon tu sebab dia rasa dia terpanggil untuk berkhidmat
untuk rakyat. Politik ni bukan tempat cari duit, bukan tempat jadikan politik ni bisnes. Politik ni tempat berkhidmat. Masalahnya parti dinosaur ni dia buat politik ni macam bisnes. Okey, aku dapat ni, aku dapat ni, aku dapat ni. Dia fikir diri dia nak dapat apa. Bukannya nak khidmat kat rakyat. Dia tak ada sensitivity langsung. Sebab tu benda-benda kecil yang Puan Fifi bagi tahu tadi, lokal tersumbat lah, apa benda itu sengit pun semua benda tu. Benda tu tak nampak penting sebab dia tak rasa naluri dia tu bukan nak berkhidmat. Benda-benda kecil tu dia tak pandang. So benda ni lah kita nak ubah. Politik lama tu buang ke tepi. Politik baru, politik khidmat yang akan dibawa oleh parti bersama. Okay. Orang lain sambung. Betul, sangatlah setuju bila kat bawah komen macam menghina Puan Fifi tadi, kita dah hantar ke Bukit Tagar bila dia kata macam mana ni nak jadi calon pun kena calon interview, dia kata macam mempersendakan lah. Sebab tu kita sebagai penyokong bersama, biar itu kerja kita bantai je, kita balon je, kita make sure calon-calon kita boleh buat kerja mereka kan. Macam orang-orang macam ni kita jangan biarkanlah. Kalau kita bawa panel naik, setengah calon tu mungkin dia orang baca komen kan. So kita nak dia orang jangan berada dalam keadaan yang sometimes setengah orang kan bila baca je macam ni kan. So sebagai moderator yang berkaliber Kak Ita Kak Ita minta maaf kepada host sebab aku dah hantar 2 orang ke Bukit Tagar tadi. Terima kasih. Aku nak tambah sikit lah. Dia pasal politik kuno, politik dinosaur ni. Dia macam ni lah. Kalau kita nak kata okey lah, kita bawa satu calon yang kalau dia berucap tu berdegar-degar kan, memang pandai berucap semua tu. Dia kebiasaannya calon macam tu, dia datang daripada satu parti yang cara berpolitik tu memang yalah, aku kena angkat bos, aku kena apa. So dia sentiasa tahu apa ayat yang dia nak pakai, apa benda yang dia nak cakap. That is very normal lah kan. So bila kalau kita angkat calon macam tu, andai katalah kita angkat calon macam tu, then orang yang akan warisi yang seterusnya yang nak jadi calon, dia akan buat benda sama juga. So dia punya cycle tu dia takkan pernah pecah. Apa yang bersama nak buat hari ni, tujuan kita adalah untuk pecahkan benda tu. Untuk tunjuk kepada rakyat yang politik itu tak semestinya kita buat macam tu. Sama macam Fifi cakap tadi lah. Kan? Kita nampak sangat dia muka dia tu boleh kata kita boleh nampak lah daripada muka dia. Memang dia terkejut. Asal nak? Dia terkejut. Wah. Macam tu. Kan? So itulah logiknya. Sebab kenapa kita nak ambil orang yang progresif, orang yang berkebolehan, orang yang berpendidikan, orang yang tahu macam mana nak buat management. Kita bukannya nak ambil tukang ambil beg, tukang ngampu bos, yang kalau dia turun dia berkempen, saya akan buat sekian, saya akan bela rakyat. Benda ni aku pun tahu cakap. Siapa-siapa pun tahu cakap. Benda tu tak ada function lah, senang cerita. Sebab berpuluh tahun kita dah dengar benda tu, dan banyak daripada kita ni tertipu dengan naratif macam tu. Kan? Memang mula-mula nampak macam shock lah, okey lah dia buat sikit-sikit untuk engkau. Tapi end of the day, dia bukan kisah pasal engkau. Dia kisah pasal jawatan dia, dia kisah pasal macam mana nak kekalkan kedudukan dia, dia kisah pasal poket dia. Ini terbukti. You tengoklah dalam parti-parti yang sedia ada sekarang ni, macam mana cara dia orang berpolitik. Tengok macam mana dia orang berkempen. Tengok dia orang punya jumlah bendera, kau tengok dia punya kemah tu macam mana, kau tengok dia punya tim tu semua berbayar ke tak, makan dekat hotel. Ini hakikat politik yang kita hadapi sekarang. Kalau kita nak kata politik ni tak boleh lah, memang kena main duit lah, kena tu. Kalau kita benarkan benda tu berlaku, cycle tu akan continue lah. Dia macam mesin basuh. Kan? Rinse, spin, repeat.
Dia tak akan pergi mana-mana. So kalau kita nak main politik macam tu, golongan yang subscribe kepada idea macam tu, sorry to say lah, kalau you ada problem sebenarnya. Sebab kita benarkan benda ni untuk berlaku. Kan? Kalau kita dalam parti kita calon pun kita tak benarkan dia macam tu, apatah lagi bila dia jadi YB, tak adalah kita nak kerja nak angkat. Tapi cuma saya nak cakap lah, dalam dunia politik ni kau bagi cukup masa, cukup duit, macam-macam boleh jadi. So itu tanggungjawab kita to break the cycle, untuk teruskan kekalkan standard tu tinggi. Itu yang kita kena buat. Sekian. Jadi secara peribadinya, kalau orang Kempas undilah Fifi ni, sebab dia memang tak reti dia memang tak mau berpolitik yang sebenarnya. Dia faham, masalah dia faham politik tu untuk guna ambil kuasa untuk membantu rakyat. Dia faham kat situ, tapi dia tak sangka politik ni macam tu punya kotak. Dia anggap itu rupanya sekotak-kotak tu. Sebab muka dia sangat terkejut. Aku pun dia terkejut, kita pun dia pun terkejut. Jadi orang yang bersih tu, senang cerita lah, itu adalah orang yang bersih. Apabila orang yang bersih, patutnya kita kena angkat dia lah. Sebab kalau ikut calon adun-adun sebelum ni, iaitu adun Kempas, dia daripada UMNO 3 penggal ke 2 penggal. Selepas itu dia join Bersatu juga dapat jadi 2 penggal. Jadi hampir 20 tahun adalah adun yang sama di Kempas. Sebab itulah isu-isu tertunggak di Kempas tu tergantung. Tak boleh nak diselesaikan apa semua. Sebab permainan politik di Kempas tu sangat menebal lah. Ya. Politik dan Kalau tengok daripada sejarah dia tu. Ya. Kalau dah 20 tahun pegang adun kan, bila dia dah tua, esok dia faraid dekat anak dia pula. Itulah politik dinosaur. Boleh turun ke murung macam tu. Tak nak lepas, tak nak bagi kepada pelapis, bagi kat anak. Walaupun anak tu tak berapa nak layak pun. Jadi isu-isu kecil kenapa dia anggap remeh tu, sebab dia tahu dia tak buat pun rakyat undi dia juga. Dah dia fikir macam tu. Dia buat macam mana pun orang-orang undi juga boleh menang juga. So kita lah sekarang ni nak ubah benda tu, biar rakyat tahu masih wujud lagi orang, satu kumpulan yang nak jadikan politik ni memang betul-betul untuk berkhidmat, bukannya sekadar buah catur, fikir macam mana. Memanglah yang parti dinosaur ni depan rakyat, saya akan buat macam ni, saya akan buat macam ni. Tapi belakang tu dia dah deal dah dengan token-token yang taja dia tu. Sebab tu dia boleh bagi macam-macam. Bukan politik ni kita nak undi dapat apa. Undi dapat apa tu dapat berbentuk material. Undi dapat apa tu, kita nak apa tu adalah khidmat. Kita nak khidmat dia. Memanglah dekat pentas berdegar-degar saya bagi khidmat, tapi event dia tu, event ceramah tu grand besar-besar tu, siapa yang taja tu? Yang benda-benda gula-gula bagi masa nak kempen tu siapa? Siapa yang taja? Gula-gula dia bagi tu. Bila dah menang dapat kuasa, dia tu hutang budi lah dengan token-token ni. Itulah cycle akan berulang. Dia tak menguntungkan rakyat pun. Sebab tu dijadikan politik ni sebuah bisnes, tempat cari makan. Senang je nak tengok. Kalau calon tu tak jadi adun, dia jadi apa? Cuba check satu-satu. Semua parti calon ni, kalau dia tak jadi YB, dia jadi apa? Adakah dia ada bisnes sendiri ke? Adakah dia ada satu background profesional ke apa ke?
Kalau hanya semata-mata nak politik, nak cari makan kat politik, sampai bila nak macam tu? Dia bukan Okey, fikir baik. hati je. Ya, okey, baik. Jadi untuk ni, aku harap nanti, terutama esok, kalau boleh masing-masing lah, siapa-siapa kawan-kawan semua, kita banyak bicara tentang pacar supaya orang daftar pacar lebih ramai. Boleh tak guys? Aku nak mohon bantuan kat situ je. Boleh, Ari, Siapa-siapa boleh. lah dalam Boleh, view, Ari. dalam ni dan dalam kotak. Ali, boleh Ari, tapi kita kena Esok. bagi pencerahan apa itu PA, apa itu CA. Sebab kita kalau boleh, kita nak tariklah juga anak-anak muda yang tak ada pengalaman, yang nak melalui experience sebagai pacar ni kan. So Betul, kita boleh bagi, kita boleh bercerita, okey, PA ni kerja dia gini. CA ni kau kena bercerita ni. Maknanya kita kena keep on macam lepas tu kita encourage anak-anak muda ataupun yang bukan berada di Johor, yang diorang boleh travel, diorang ada group diorang yang nak travel, yang nak membantu sebagai sukarelawan. Tapi kita jangan sebut pacar, orang tak faham. Jadi kita kena buat macam awal-awal tadi lah, kita kena bagi tahu apa kerja PA, apa kerja CA, macam kita buat awal tadi. Maksudnya kita anggap Yang tu ya. Kita pulang lah. anggap semua orang tak tahu apa-apa. Okey, baik Sat. Kalau tak, orang tak tahu. Ya. Anggap orang tak tahu apa-apa. Maksud aku tu maksud aku tu tak kisah bagaimana metod cara kita penyampaian. Jadi kalau boleh semua room kancil lah, terutama room kancil, kita fokus yang tu untuk esok saja sampai sebelum pukul 5 petang. Sebelum 5 petang fokus tentang isu pacar saja. Bolehkah? Nak minta bantuan sangat-sangat ni. Aku merayu. Aku nak minta bantuan sangat-sangat untuk semua, terutama room kancil, promote tentang sukarelawan pacar, tak kisah bagaimana metod hampa nak menyampaikan kepada pemahaman masing-masing. Kita terbuka, tapi tajuk dia adalah pacar. Boleh lah untuk parti bersama. Boleh lah. Okey, dengan ini aku nak ucap terima kasih dan aku nak end live. Jadi thank you semua yang mana naik kotak, yang mana support aku, yang mana support calon, terutama calon lah. Calon kita pun alhamdulillah 2-3 calon, berapa calon? 5 ke 6 calon. Dia berjaya komunikasi dengan kita dengan baik. Alhamdulillah. Dan esok jangan lupa Dr. Harid Dun Tiram jam pukul 10. Jadi bila jam pukul 10 ni penat lah sebab nak kena fight dengan Rafizi kan. Jadi kita doakan yang baik-baik saja, insya-Allah. Baik, assalamualaikum semua. Selamat malam. Assalamualaikum.